Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Pertamanya kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada malam ini kita dapat bertemu. Allah Subhanahu wa taala juga masih lagi memanjangkan usia kita dan memberi kita kesempatan dan memberikan kita nikmat untuk sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam kita ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seterusnya yang saya hormati Tuan Pengerusi Surau Kampung Melayu dan yang saya hormati juga seluruh ahli jawatan Qasr Masjid dan yang saya kasihi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah pada malam ini tuan-tuan kita sambung lagi kitab pengajian kita iaitu kitab Mastika Hadis. Insya-Allah kita pergi kepada hadis yang seterusnya, yang mana hadis ini menceritakan tentang di antara ketidakkesempurnaan iman. Seperti mana yang telah kita bahaskan pada minggu yang sebelumnya. InsyaAllah saya akan bacakan matan hadisnya yang berbahasa Arab dan mafhumnya yang berbahasa Melayu. Bismillah. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa taba'an lima ji'tu bih. Daripada Abdullah bin Amr, Nabi SAW bersabda, tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, yakni apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Baik tuan-tuan, dalam hadis yang lepas yang kita telah bahaskan, yang telah kita kongsikan, yang mana hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kamu, bukanlah kata tidak beriman langsung, tetapi tidak sempurna. Maksudnya kalau rumah ni lantai dah ada, contoh tiang dah ada, lantai dah ada, tingkap dah ada, pintu dah ada, tiba-tiba atap pula tak ada. Kita panggil rumah lah, tapi rumah yang tak sempurna. Kalau kita nak duduk pun dalam rumah tu, dari segi keselamatan, dari segi keselesaan, kita akan fikir 2-3 kali nak duduk dalam rumah tu. Nah, bukanlah kata bentuk tu tak macam rumah, bentuk tu macam rumah tapi tak sempurna. Jadi begitulah yang Nabi sebutkan, bukanlah orang yang dimasukkan ini tidak beriman, mereka ni beriman, tapi Nabi kata tidak lengkap ataupun tidak sempurna iman kamu. Pada hadis yang lepas Nabi kata tidak sempurna iman kamu sekiranya kamu tidak menyayangi saudara kamu, iaitu saudara seagama, seperti mana kamu menyayangi, kamu mengasihi dari diri kamu sendiri. Baik, itu hadis yang lepas. Hadis yang ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kamu di antara kamu ni hatta yakuna hawa, sehingga dijadikan hawa nafsu kamu ini taba'an lima ji'tu bih, sehingga dia mengikuti apa yang telah aku datangkan kepada kamu.
Jadi apa tuan-tuan, apa yang kita nak faham kat sini tuan-tuan? Yang pertamanya manusia ni, yang pertama manusia ni ialah makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan di antara elemen, di antara elemen nak ciptakan manusia ni dia ada nafsu. Sebab tu Islam tuan-tuan, dia bukannya agama yang dia buang nafsu, tidak. Nafsu ni apa? Nafsu ni kehendak. Nafsu ni maksudnya kehendak, maksudnya perkara yang kita inginkan, itulah nafsu. Cumanya dalam agama kita ni, dalam mana dia tidak buang nafsu, tetapi dia ajar kita macam mana kita hendak menguruskan nafsu. Sebab itulah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebab tu kalau kita tengok bila Nabi Adam alaihi salam bila nak diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang saya pernah sebut sebelum ni, yang mana bila nak diciptakan Nabi Adam AS ni, yang mana malaikat ditanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat tanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana adakah kau nak, ya Allah, adakah kau nak ciptakan satu makhluk wa yashfikud dima, yang akan menumpahkan darah? Pada masa yang sama malaikat bagi tahu Allah Subhanahu Wa Taala, wa nahnu nusabbihu bihamdik, dan kami ni ya Allah ialah makhluk yang nusabbihu bihamdik, makhluk yang sentiasa bertasbih kepadamu dan sentiasa memujimu. Wa nuqaddisu lak, dan kami sentiasa mensucikanmu ya Allah. Malaikat bertanya pada Allah Subhanahu Wa Taala ni dalam konteks apa? Dalam konteks malaikat ni bukan nak sombong, bukan nak angkuh, bukan apa, tapi malaikat bagi tahu benda yang reality. Dan Allah kata apa? Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam ayat tu, Allah kata apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Sungguhnya aku ni malaikat, a'lamu ma la ta'lamu. Aku ni lebih tahu apa yang kau tak tahu. Apa yang rupanya yang malaikat tak tahu ni? Yang malaikat tak tahu rupa-rupanya ialah tuan-tuan apa dia? Malaikat ni memang betul Allah ciptakan malaikat ni, memang Allah gazetkan malaikat ni, memang tujuan malaikat ni diciptakan memang untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikurniakan akal malaikat ni, tetapi tidak diselangi dengan nafsu, tetapi berbeza dengan manusia. Bila Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan Nabi Adam, bila Allah ciptakan Nabi Adam ni tuan-tuan, dekat dalam syurga ni, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang ajar satu persatu benda dekat dalam syurga ni. Allah Subhanahu Wa Taala ajar Nabi Adam. Maksudnya apa? Manusia ni selain dia ada elemen, dia ada elemen nafsu, dia ada elemen akal, dia ada satu lagi elemen, iaitu kalau dia nak tahu suatu benda dia kena belajar. Dia tak macam malaikat. Malaikat memang Allah gazetkan ilmu pengetahuan, kadar ni je dia boleh tahu. Ada malaikat kadar ni dia bagi tahu. Okey, ada malaikat tinggi sikit pengetahuan dia berbanding malaikat lain. Allah dah bagi ilmu siap-siap, Allah dah bagi pengetahuan siap-siap. Tapi beza dengan manusia. Sebab itulah bila Allah ciptakan manusia ni yang adanya nafsu, tapi pada masa yang sama Allah kurniakan juga akal. Malaikat puji Allah, malaikat memuji ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanalladzi, kan Allah kata apa? Subhana, yang kita, saya pun lupa ayat tu. Ma'alam tanah tu kan ayat tu. Ilma lana illa ma'alam tanah. Ya Allah, ya Allah, kami ni tak ada pengetahuan melainkan apa yang kau telah beri kepada kami. Sebab tu tuan-tuan, bila kita tengok hadis ni tuan-tuan, yang Nabi kata, yang mana Nabi sebut tidak sempurna iman kamu ni selagi mana seluruh hawa nafsu kamu ni tunduk kepada siapa? Kepada apa yang telah didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yang bercakap, tuan-tuan yang mendengar, kawan-kawan kita dekat rumah, anak isteri kita yang dekat rumah, kawan-kawan kita dekat luar, semua di antara kita ni, semuanya ada nafsu. Semuanya ada kehendak. Dan itulah elemen yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada setiap manusia. Cumanya dalam agama kita, yang mana agama kita ni berikan kita ni akal. Dan akal tu pula, selain daripada akal tu pula, Allah Subhanahu wa taala bagi kita ni orang Islam ni, Allah bagikan kita Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kita sunnah. Sebab itulah kalau kita tanyalah, contohlah, let's say lah, kalau kita tanya pada orang yang dia orang yang non muslim, contohlah, okey, orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, contoh, kalau kita tanya dia, contoh, perbuatan mencuri itu bagus ke tidak, automatik pun dia kata perbuatan mencuri pun tak bagus. Ambil barang orang tanpa izin, perbuatan yang bagus ataupun tidak, dia pun cakap perbuatan tu tak bagus. Sebab apa? Sebab tindakan tu, contoh tindakan tu tuan-tuan, tindakan hawa nafsu yang tak baik, dan akal kita bagi tahu tu perbuatan yang tak baik. Tapi alhamdulillah kita ni orang yang beragama Islam, Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita, bukan saja kurniakan kita akal, tetapi Allah kurniakan kita juga Quran, dan Allah Subhanahu wa taala kurniakan juga kita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan kita juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan, dalam kehidupan kita ni tuan-tuan, tiap-tiap hari, okey, tiap-tiap hari kita ni akan berperang dengan nafsu kita sendiri. Sebab itulah kalau kita tengok tuan-tuan, dalam sejarah Islam, dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu peristiwa, iaitu peristiwa perang Uhud. Peristiwa perang Uhud ni tuan-tuan, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan tentera Islam memenangi peperangan Badar. Yang mana tuan-tuan, peperangan Badar ni tuan-tuan, yang mana peperangan Badar ni, orang Islam baru je nak tubuh negara dalam berapa tahun? Baru dalam 2-3 tahun nak tubuh negara. Orang kata negara ni kalau baru ditubuhkan dalam 3 tahun, kalau peranglah negara tu, memang orang kata apa, boleh kata total loss lah, kalah. Tapi itulah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keakuran sahabat-sahabat Nabi, tentera Islam ni dengar cakap Nabi, menang. Walaupun serba kekurangan, serba kekurangan kelengkapan senjata, menang perang tu. Waktu perang Uhud ni tuan-tuan, waktu tu orang Islam dah agak kuat sikit. Dia dah agak kuat sikit. Pada mulanya tentera ada 3,000 orang, tapi dihasut oleh seorang orang Yahudi, bukan orang Yahudi, seorang orang munafik ni, seorang ni, saya tak ingat nama dia siapa, lalas tinggal 1,000 orang je waktu tu, nak lawan dengan tentera Quraisy. Waktu tu Quraisy angkanya lagi banyak lah, tapi waktu tu orang Islam dah standby dah nak perang ni, waktu nak berperang ni, semua dah dengar dah arahan Nabi. Bila dah dengar arahan Nabi kata, yang pasukan berkuda macam gini, yang pasukan berjalan kaki begini, yang pasukan pemanah begini, dan jangan engkar arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan, bila pasukan pemanah ni yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas tak engkar arahan Nabi, tapi pemanah-pemanah yang lain ni, bila dia dah nampak ghanimah, dia dah nampak harta rampasan perang tu tuan-tuan, dia turun daripada Bukit Uhud ni. Bila dia turun daripada Bukit Uhud ni tuan-tuan, tentera musyrikin nampak waktu tu Khalid Al-Walid yang belum Islam pada ketika itu, dia nampak aja tentera ni turun daripada Bukit Uhud ni, dia kejar orang Islam daripada belakang, serang daripada belakang. Nak jadikan cerita tuan-tuan, waktu tu
kalah tentera Islam, padahal tentera Islam boleh menang. Sebab tu tuan-tuan, perkara yang susah dalam hidup kita ni tuan-tuan, kalau kita tengok peristiwa perang Uhud ni tuan-tuan, perkara yang paling sukar dalam hidup kita ni bukanlah menentang musuh secara fizikal, secara depan mata. Sebab apa? Peperangan Uhud ni mengajar kita bahawa memerangi musuh depan mata tu lebih senang daripada melawan hawa nafsu sendiri. Bila tentera pemanah ni tengok harta rampasan perang ni tuan-tuan, otak dia dah fikir apa? Okey, otak dia dah fikir tu harta rampasan perang. Dia nampak. Nafsu dia kata apa? Nafsu tu kata kod mana pun nak ambil juga harta rampasan perang. Kod mana pun. Waktu tu akal hilang pertimbangan. Akal yang menentukan mana baik, mana buruk, dah hilang pertimbangan. Nafsu mendahului akal. Sebab tu tuan-tuan, nak bagi mudah faham macam ni. Ada beberapa orang, ada beberapa individu yang tengah makan nasi lemak. Sama nasi lemaknya, nasinya sama, telurnya sama, ayam pun sama. Yang seorang dia beli, dia makan. Yang seorang lagi tak ada duit. Dia minta izin, boleh tak saya makan? Yang ketiga pun sama juga, dia tak ada duit. Tapi dia makan, dia cakap dia ada duit, tapi lepas dia makan dia tak bayar. Ni yang ketiga. Yang keempat, dia senyap-senyap pergi masuk dapur, dia cedok sendiri, dia makan sendiri, lepas tu dia belah. Keempat-empat ni tuan-tuan, nasi lemak yang sama, lauk yang sama. Tapi nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tak sama. Sebab itulah kehendak kita ni, kita lapar, kita nak makan, nafsu kita ni, nafsu lapar kita ni menggelodak. Macam kita lah, ada orang ni dia beli, dia makan. Yang seorang ni tak ada duit, dia minta, dia makan. Yang seorang ni dia tak ada duit, tapi dia cakap dia ada duit. Lepas makan, dia cabut. Yang seorang ni pula senyap-senyap dia pergi ambil, dia cedok sendiri, dia ambil lauk sendiri, lepas tu dia makan, dia tak bayar. Keempat-empat ni makan kenyang yang sama, nasi yang sama, ayam yang sama, telur yang sama. Tapi keempat-empat ni tuan-tuan, keempat-empat ni mempunyai nilai akal mempunyai nilai akal yang berbeza dalam menguruskan nafsu. Begitulah juga tadi bila tentera Islam ni tadi tuan-tuan, bila dia nampak harta rampasan perang ni, hilang pertimbangan akal. Yang mana tentera Islam yang sikit tu tadi itulah yang masih ada pertimbangan akal. Sebab apa? Tak ikutkan kehendak hawa nafsu. Sebab apa? Kalau ikutkan hati, semua tentera Islam nak harta rampasan perang tu. Tapi akal kata apa? Akal masih boleh berfikir lagi arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, walaupun apa yang berlaku, jangan tinggalkan bukit Uhud ni. Tu Nabi pesan. Tapi tuan-tuan, kita tengok, apabila nafsu yang mendahului akal, apabila nafsu yang menunggangi akal, apa yang terjadi? Sebab tu dalam peristiwa Uhud ni tuan-tuan, kalau kita buka balik sejarah, akibat ikut hawa nafsu ni lah, akibat ikut hawa nafsu ni lah, berapa banyak berapa masa perang Uhud ni, berapa ramai sahabat Nabi yang gugur syuhada. Yang gugur sebagai syuhada tu pun bukannya orang biasa-biasa. Pak cik Nabi sendiri, pak saudara Nabi sendiri. Yang jadi syuhada itulah sahabat Nabi di antara sahabat Nabi yang muda ketika itu, iaitu Mus'ab bin Umair. Yang muda lagi umur dia, baru nak cecah 20. Sebab tu tuan-tuan, seperti mana yang saya sebut tadi, umat Islam ni tuan-tuan, kalau ditanyakan kepada kita ni tuan-tuan, betul kalau kita berperang dengan musuh ni susah. Contohlah,
Kita nak berperang dengan musuh ni kena fikir strategi macam tu, strategi macam ni. Contohlah, saya bagi contoh. Tapi dalam susah-susah kita nak perang musuh kita, tuan-tuan, susah lagi kita nak memerangi hawa nafsu sendiri. Sebab apa? Sebab hari-hari kita bertarung dengan nafsu kita sendiri. Sebab itulah dalam perperangan Uhud ni, tuan-tuan, dia mengajar kita bagaimana dengan nafsu yang tidak dibimbing oleh akal dan nafsu yang tidak dibimbing dengan apa yang telah didatangkan oleh Nabi SAW, akhirnya nafsu tu juga yang menghancurkan diri kita. Sebab itulah kalau kita tengok dalam dunia ni, tuan-tuan, ada orang disabitkan kesalahan, ada orang yang ditangkap, yang pada masa yang sama, tuan-tuan, ada yang dia kena tangkap tu, yang disabitkan kesalahan tu, tuan-tuan, bukanlah orang yang tak ada ilmu, tapi orang yang ada ilmu. Tapi sebab apa? Antara sebabnya, tuan-tuan, apabila yang saya sebutkan tadi itulah, apabila nafsu ni mendahului akal. Kadang-kadang kalau kita tengok, bukan orang lain, tuan-tuan, anak-anak yang sebangsa dengan kita, anak-anak yang anak-anak kita lah, anak-anak yang seagama dengan kita, sebangsa dengan kita, bila tengok-tengok kena tangkap berhalwat contohnya, lagi-lagilah kalau kena tangkap tu dekat negeri kita ni, negeri Johor, yang budak-budak Johor ni kalau tak pagi pergi sekolah agama, petang mesti pergi sekolah agama. Yang mana budak-budak Johor ni, tuan-tuan, umur 10 tahun dah belajar munakahat, muamalat, jenayat, faraid yang tak ada kat negeri lain. Kenapa saya berani cakap macam ni? Sebab saya lama kat Perak, saya pun lama kat Kelantan. Kalau kata kat Kelantan ni, Perak nak belajar muamalat, munakahat tu memang betul-betul budak tu pergi pondok lah. Tu je. Kalau kita tengok, ialah macam saya kata tadi, kes yang budak-budak ni kena tangkap halwat, kadang-kadang bukan budak pun, kadang-kadang ada, kadang-kadang ada, kalau kita tengok berita tu, kadang-kadang ada yang ada cucu dah pun. Persoalannya, tuan-tuan, adakah dia tak tahu? Pertama, adakah dia tak tahu perbuatan tu haram? Mesti dia tahu. Yang kedua, takkanlah dia tak tahu apakah akibat kalaulah dosa dia dengan Allah tu satu hal lah. Tapi yang kedua, adakah dia tak terfikir, kalaulah aku ni tertangkap, mana nak letak air muka aku? Dia tak fikir ke benda tu? Dia fikir benda tu. Setiap apa benda yang dia nak buat satu maksiat ni, dia fikirlah. Dia fikir kesan buruk dia dekat dunia, dan apatah lagi kesan buruk dia dekat akhirat. Tapi kenapa dilakukan juga? Sebab ni lah. Sebab apa? Sebab nafsu ni tadi. Kadang-kadang ada orang yang kita amanahkan dia. Kadang-kadang ada orang yang kita amanahkan dia untuk jaga kepentingan masyarakat. Contoh, kita amanahkan dia lah jaga duit surau ke, duit masjid ke, duit pakatan ke. Contoh. Sebab kita tengok dia ni orang baik. Nak jadikan cerita, tuan-tuan, sepanjang orang tengok dia ni orang baik, Allah uji dia. Hari-hari dia berperang dengan nafsu dia. Contoh, duit ni kalau kau ambil sikit, apa salahnya? Bukan orang tahu pun. Duit ni ada dalam 7-8 ribu. Kalau kau pakai dulu 500, bukan salah pun. Nanti kan kau gantilah balik. Nampak? Halus dia masuk. Tapi waktu dia nak gunakan duit tu, tuan-tuan, contohnya, adakah dia tak fikir kesan dia, akibat dia? Kena apa? Kena dakwa tu satu hal lah. Dia tak fikir ke macam mana dia nak hadap dengan masyarakat, yang mana dulu masyarakat anggap dia ni orang baik, orang soleh contohnya lah.
Dia tak fikir ke lepas tu? Dia fikir benda tu, tapi kenapa dia buat juga? Inilah, apabila seperti saya kata tadi, apabila nafsu ni mendahului akal. Sebab tu ada kalanya tuan-tuan, yang mana bila manusia ni tuan-tuan, bila dia terlampau keikutkan kehendak hawa nafsu ni tuan-tuan, yang pertama sekali, hati dia tak rasa apa-apa. Tu yang pertama. Yang kedua, dia boleh jadi hilang pertimbangan akal. Sebab itulah ada seorang lah, boleh kata ulama lah tuan-tuan. Dia sebutlah, saya ada dengar dia punya satu, dan ulama ni pun dah meninggal dunia dah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala naikkan darjat dia lah. Dan saya tengok video dia. Ulama ni sebut, dia kata hati manusia ni, dia cakap umpama tapak kaki. Dia kata hati manusia ni tuan-tuan, dia kata umpama tapak kaki. Dia kata tapak kaki ni, dia kata kalau kita tak biasa, kalau kita dekat luar ni, kita ni berkaki ayam, contohlah. Kalau kita ni kalau keluar je pakai slipper, pakai kasut, tiba-tiba satu hari kita keluar, kita berkaki ayam, jangankan terpijak paku, jangankan terpijak duri, terpijak batu yang macam tajam sikit pun kita dah sensitif, sakit kaki kita. Tapi kalau kaki kita ni dah memang biasa berkaki ayam dah, contoh ni kita ni memang orang lasak lah. Kalau pergi kebun tu memang jarang lah pakai boot, biasa orang pakai boot, tak pakai boot, relax je. Pijak lah apa pun, pijak semalu ke, pijak kadang-kadang terpijak pokok bidara, contoh ada pokok bidara tombang kan, pokok bidara kan tajam kan, terpijak pokok bidara pun kita relax je. Kalau lalu kat pelepah sawit yang dah dipotong pelepah sawit, lalu gitu je, nak kata keraslah kaki tu. Dan ulama tu kata tapak kaki manusia ni dia macam hati lah. Hati ni dia kata kalau kita tak biasa lakukan maksiat, kalau kita tak biasa maksudnya kalau kita tak biasa ikutkan kehendak hawa nafsu kita ni, kalau orang suruh kita ataupun orang ajar kita, ataupun kehendak kita sendiri nak buat sesuatu benda yang mengundang kemurkaan Allah dan mengundang kebencian masyarakat, kok mana pun hati kita ni akan sensitif. Contohlah tuan-tuan, contoh kita ni ialah sembahyang jemaah apa semua, kita amalan sunat pun kita buat, alhamdulillah. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala uji kita. Allah Subhanahu Wa Taala uji kita dengan kesempitan wang, kesempitan duit. Puas dah ikhtiar dah tak ada, dah orang kata dah hilang punca, dah tak tahu nak cari kat mana. Tiba-tiba datanglah kawan kita ni seorang, cakap, dia kata macam ni lah, dia panggil, contohlah kita panggil dia panggil kita macam ni lah, geng, engkau pun aku tengok ni dah sempit sangat hidup kau ni kan. Aku bukan nak ajar kau benda jahat, tapi boleh kata darurat lah. Apa sesekali lah kau tikam nombor, dia cakap. Sebab kau dah terdesak sangat lah ni. Tuan-tuan, dekat situlah tuan-tuan, kat situlah tuan-tuan, akal dengan nafsu ni tadi dia bertembung. Akal kata kod-kod mana pun, nafsu kata kod-kod mana pun kena ada juga duit ni. Inilah duit anak aku nak sekolah, inilah duit untuk bulan ni aku nak bayar itu ni, nak bayar bil itu, nak bayar bil ini. Banyak benda nak kena buat. Tapi akal kata apa? Akal kata benda ni tak elok. Apa yang diterima secara haram, maka apa yang dibelanjakan itu semua jadi haram. Ni akal kata. Kalau kita, macam saya kata tadi tuan-tuan, hati kita ni umpama tapak kaki kita ni, bila kita,
bila kita ni tak biasa bila kita tapak kaki ni tak biasa berkaki ayam, tiba-tiba jangan pijak duri, pijak batu yang tajam sikit pun kita rasa sensitif. Begitulah hati kita ni. Kita tak biasa mengikut kehendak hawa nafsu dengan cara yang batil, dengan cara yang haram. Tiba-tiba orang ajak buat benda yang batil, benda yang haram, kita akan sensitif. Tapi tuan-tuan, bila kita ni, jiwa kita ni tuan-tuan, hati kita ni dah biasa sangat lakukan kemungkaran, dah lakukan benda-benda yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, buatlah apa sekalipun dah tak ada sensitivity dah tak ada rasa apa-apa dah. Sebab apa? Sebab first kali aku kena puaskan hawa nafsu aku dulu. Bila kehendak aku ni tertunai, barulah yang lain semua okey. Sebab tu tuan-tuan, seperti mana saya sebut tadi, umat Islam, khususnya kita lah umat Islam ni tuan-tuan, perkara yang paling Allah Subhanahu Wa Taala uji kita ni tuan-tuan, ialah apabila kita nak menguruskan hawa nafsu kita sendiri. Sebab itulah anak Adam ni bila dia buka je mata, terjaga dia daripada tidur, bermulalah peperangan dia ni dengan hawa nafsu yang mengajak dia ke arah kebatilan, yang mana itu merupakan bisikan syaitan. Dan pada masa sama berlakulah peperangan antara nafsu ni tadi dengan akal, yang mana akal ni pula dipandu oleh kat mana tahap keimanan kita. Sebab tu tuan-tuan tengok umat Islam ni tuan-tuan, umat Islam yang Nabi SAW pimpin umat Islam ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok, memanglah kalau kita tengok peperangan ni umat Islam menang, peperangan ni umat Islam menang, tapi antara benda yang paling di antara benda yang paling suka ni tuan-tuan, apabila Nabi SAW nak didik sahabat-sahabat ni supaya apa? Supaya hawa nafsu mereka ni tunduk dengan apa yang telah didatangkan oleh Nabi SAW. Sebab tu tuan-tuan tengok, kalau masa perjanjian Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah ni pun di antara sirah Nabi SAW, yang mana Nabi SAW nak didik sahabat-sahabat ni supaya bagaimana nafsu kita ni tunduk dengan apa yang telah diperintahkan, yang telah didatangkan oleh Nabi SAW. Masa perjanjian Hudaibiyah ni tuan-tuan, sebelum perjanjian Hudaibiyah ni, Nabi mimpi. Nabi SAW mimpi, yang mana Nabi mengerjakan umrah dengan beberapa orang sahabat. Jadi keesokan harinya tu, Nabi bagi tahu sahabat, dan Nabi dan sahabat ni pakat nak pergi umrah pada hari yang ditentukan. Dan Nabi ada berapa puluh orang sahabat ni nak pergi apa? Nak pergi Mekah ni tadi. Nak buat umrah. Bila nak buat umrah ni tuan-tuan, orang musyrikin dah nampak daripada jauh dah. Orang musyrikin nampak daripada jauh, ini Muhammad dengan orang Islam. Jadi kena tahan dekat satu tempat nama dia Hudaibiyah. Yang kita belajar sirah tu lah, perjanjian Hudaibiyah tu. Nak rekaskan cerita tuan-tuan, berlakulah perjanjian Hudaibiyah ni, yang mana Nabi waktu tu disekat di satu tempat namanya Hudaibiyah, dan Nabi tak boleh teruskan perjalanan dekat Mekah. Jadi berlakulah perjanjian Hudaibiyah. Di antara isi kandungan perjanjian Hudaibiyah ni tuan-tuan, kalau kita tengok ada beberapa poin perjanjian Hudaibiyah ni, boleh kata semua poin dalam perjanjian Hudaibiyah ni semuanya menguntungkan orang-orang musyrikin, bukan orang Islam. Waktu tu dalam perjanjian Hudaibiyah ni tuan-tuan, kita kena ingat yang mana Nabi ni orang Mekah, Abu Bakar orang Mekah, Uthman,
Umar, dan Ali dan beberapa orang sahabat lain, Zubair, Talhah, ini semuanya orang Mekah, yang mana mereka tak balik ke Mekah dalam dah hampir 10 tahun. Jadi kerinduan, bukan sahaja kerinduan nak buat umrah, tapi kerinduan dekat tanah air tu, tanah tumpah darah tu sendiri tu sangat-sangat tinggi. Macam kita lah tuan-tuan, tak payah jauh lah. Kita ni contohnya kita bekerja dekat Melaka contohnya. Dekat lah Melaka dengan Johor ni, dekat lah. 7 tahun kita tak balik Siem Perenggam lebih kurang. Jangan kata 7 tahun, kadang-kadang setahun, kadang-kadang tak sampai setahun, kadang 6 bulan, kadang setengah tahun pun dah teringat dah kampung halaman. Cuba tuan-tuan ingat masa Covid dulu, yang mana kawan-kawan kita yang kerja kat Singapura ni, waktu pandemik dulu, tak boleh nak cross border kan, tak boleh nak lepas sempadan. Yang masa pandemik tu 2 tahun, ada kawan kepada kawan saya, dia kerja security dekat Singapura. Bukan jauh pun Singapura dengan Malaysia, berapa minit je Singapura dengan Malaysia. Tapi itulah, waktu pandemik tak boleh nak balik. 2 tahun lebih dekat Singapura. 2 tahun tuan-tuan, jangan 2 tahun lah, 6 bulan pun kita teringat dah kampung. Tak payah 6 bulan lah, kadang-kadang baru sebulan kat tempat orang pun dah teringat dah kampung. Tuan-tuan boleh bayangkan, hampir 10 tahun Nabi berhijrah kat Madinah, tak balik-balik lagi Mekah. Rindunya macam mana. Sebab tu bila kena tahan dekat Hudaibiyah ni tuan-tuan, bila kena tahan dekat Hudaibiyah ni, tengok perjanjian Hudaibiyah ni antaranya. Yang pertama di antara perjanjian Hudaibiyah ni, surat kandungan perjanjian Hudaibiyah ni, yang pertama sekali ditulis Muhammad Rasulullah. Orang musyrikin tak nak. Aku kenal Muhammad tapi aku tak kenal Rasulullah. Tapi besarnya jiwa Nabi SAW ni tuan-tuan, tak apalah Muhammad dia tinggalkan, Rasulullah tu padam. Dia suruh Saidina Ali padam. Dan antara kandungan perjanjian Hudaibiyah ni, yang mana orang-orang Islam tak boleh buat umrah tahun ni, kena tunggu tahun depan. Tuan-tuan boleh bayangkan tak? Tuan-tuan ni nak balik Siem Perenggam ni, yang tahan tuan-tuan ni bukan orang lain, orang Sempang juga. Tak boleh masuk Sempang. Kalau nak masuk Sempang juga tahun depan. Kita ni dah tak sabar nak balik kampung. Sebab apa? Sebab dekat Mekah tu, kalau zaman Nabi tu, dekat Mekah tu ada lagi keluarga-keluarga yang belum Islam ketika tu. Nak bagi mudah faham, kita ni dah lama tak balik Sempang, dah dekat 10 tahun tak balik Sempang. Kat situ ada mak kita yang tengah uzur, ada isteri kita yang tengah tunggu, ada anak kita yang kita tak sempat tengok dia membesar. Tiba-tiba yang tahan kita pun orang Sempang juga, tak boleh masuk Sempang. Tahun ni kena pergi tunggu tahun depan. Agak-agak tuan-tuan boleh sabar ke tak? Kalau ikut nafsu tuan-tuan, maunya bergaduh. Tapi tu yang Nabi didik. Nabi didik sahabat-sahabat Nabi ni. Apa-apa pun hawa nafsu ni ikut apa yang telah didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu arahan Nabi. Yang kedua dia kata, antara perjanjian dia ialah siapa-siapa dia cakap siapa-siapa orang musyrikin yang memeluk Islam kemudian dia pergi ke Madinah, hendaklah orang itu dipulangkan semula kepada keluarga dia yang musyrikin itu tadi. Tetapi kalau ada orang Islam yang kembali ke pangkuan keluarga dia yang musyrik, mereka tak perlu dikembalikan. Memang jelas nampak dia punya berat sebelah tu nampak. Jadi tuan-tuan, kalau kita, jadi apa yang perjanjian Hudaibiyah ni banyaklah, antaranya gencatan senjata 10 tahun apa semua. Tapi yang saya nak bagi tahu tuan-tuan, ada seorang nama dia Suhail bin Amr, zaman Nabi. Dia ni kira sahabat jugalah, tapi masa tu dia belum masuk Islam lagi. Suhail bin Amr ni tuan-tuan, dia ada anak 2 orang. Dua-dua orang ni masuk Islam.
Yang seorang nama Abdullah kata silap saya. Yang seorang lagi nama Abu Jandal. Abu Jandal ni tuan-tuan, masa perjanjian Hudaibiyah tu, dia kena rantai dengan bapak dia sebab bapak dia tahu yang dia ni masuk Islam. Kalau bapak dia tak rantai dia, memang dia lari ikut Nabi SAW pergi Madinah. Tiba-tiba dia dapat lepaskan diri dia daripada rantai tersebut, kemudian dia pergi Madinah. Bila dia sampai dekat Madinah ni tuan-tuan, baru dia sampai kat Madinah, ikut perjanjian Hudaibiyah ni tadi, yang mana-mana orang musyrik pergi ke tempat orang Islam ni tadi, masuk Islam, kena hantar balik kat keluarga yang musyrik tu tadi. Baru je sampai Madinah ni tuan-tuan, dah kena tangkap, dah kena ambil pulang balik ikut bapak dia kat Mekah. Kalau ikut hawa nafsu tuan-tuan, maunya kita ni bergaduh, maunya berlaku sesuatu perkara yang tidak diingini. Sebab tu kalau kita tengok tuan-tuan, bila kita tengok sirah Nabi SAW ni tuan-tuan, kita bukan tengok yang orang Islam ni menang perang je, bukan kita tengok Islam ni ada pahlawan-pahlawan je. Iaitu satu sudut yang bagus, satu sudut yang positif. Tapi kita tengok cara, kaedah, metodologi, bagaimana tuan-tuan Nabi SAW didik sahabat-sahabat dia supaya apa? Supaya yang namanya manusia ni, yang ada nafsu ni tadi, mengikut apa yang telah didatangkan oleh Nabi SAW. Sebab tu saya pernah sebut sebelum ni tuan-tuan, bagaimana kehidupan orang Arab jahiliah, yang mana zaman jahiliah ni, wanita ni tak ada nilai pun. Bukan wanita ni, orang kata begitu rendah nilainya di sisi orang Arab jahiliah, yang mana kalau orang tu ada isteri, dia boleh izinkan isteri dia tu keluar dengan siapa-siapa dan tidur dengan siapa-siapa. Kehidupan masyarakat Arab jahiliah begitu. Yang mana waktu zaman masyarakat Arab jahiliah ni, memang mereka ni ada akal, boleh fikir, tapi apa-apa pun kehendak nafsu ni perlu dilunaskan dulu. Tak kiralah dengan cara yang hak ataupun cara yang batil, dengan cara yang betul ataupun yang salah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab itulah dalam surah Jathiyah, Allah Subhanahu wa taala sebut apa tuan-tuan? Allah kata apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allah kata, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Allah kata, kamu ni pernah tak kamu lihat, afara'aita, pernah tak kamu lihat, dia kata, man ittakhadha ilahahu hawa, orang yang menjadikan hawa nafsunya ni sebagai Tuhan. Ni Allah tanya ni. Nabi SAW baca, Allah SWT wahyukan kepada Nabi, dan Nabi baca kepada sahabat, dan ayat ni ditujukan kepada siapa? Pada kita lah, umat Islam. Yang mana Allah tanya pada kita, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, kamu pernah nampak tak, kamu pernah perhatikan tak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Tuan-tuan, yang kita solat, yang kita puasa tuan-tuan, yang kita bayar zakat, tak kira zakat fitrah maupun zakat pendapatan, itu perintah siapa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita buat tu lillahi taala. Azan Azan seminit lagi. Oh iya. Yang kita buat tu lillahi taala. Sebab apa? Sebab kita mengakui Allah tu sebagai ilah, sebagai Tuhan, sebagai Rabb kita. Tapi Allah tanya balik kepada kita, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, pernah tak kamu nampak orang yang mengikut kehendak hawa nafsu dia, yang menjadikan hawa nafsu dia sebagai Tuhan? Apa sahaja kehendak nafsu dia, apa sahaja kehendak diri dia, yang nafsu dia bisikkan dalam diri dia ni, semua dia buat, semua dia laksanakan. Allah tanya kepada kita. Lepas tu Allah kata apa? Dah azan lah. Oh belum. Okay, baik. Wa adallahu Allahu ala ilm, dan dia kata, dan Allah Subhanahu wa taala membiarkan dia dengan, Allah Taala ni membiarkan orang tu sesat dalam pengetahuannya.
Maksudnya apa tuan-tuan? Orang ni tahu benda tu salah, benda ni mungkar, benda ni batil, benda ni sesat, tapi Allah biarkan dia sesat. Bukan dia tak tahu benda tu salah, dia tahu benda tu salah tapi dia buat juga, dan Allah bagi dia sesat. Handphone saya berwazan. Dah azan dah? Oh, okey. Baik. Kemudian Allah kata apa? Wa hatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Dan Allah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan penutup atas penglihatannya. Maksudnya apa tuan-tuan? Orang yang dia tahu benda tu salah, dia buat, dan dia tahu benda tu mungkar, dia buat, dia tahu benda tu batil tapi dia buat, Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah Taala buat, Allah Taala biarkan di dalam kesesatan. Kemudian ayat ni Allah sambung lagi. Allah kata apa? Allah Subhanahu wa taala kata wa khatama ala sam'ihi, dan Allah Subhanahu wa taala kunci penglihatan, pendengaran dia. InsyaAllah kita sambung azan tu. Kita sambung lepas azan. Baik, InsyaAllah tuan-tuan kita sambung sikit lagi. Ini gitulah yang mana perbincangan kita pada malam ini, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa taba'an lima ji'ta bih. Yang mana tidak sempurna iman kamu ni selagi mana seluruh hawa nafsu dia ni tunduk dengan apa yang telah didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi ancaman kepada siapa? Kepada orang yang mengikuti kehendak hawa nafsu dia semata-mata dalam dia menjalani kehidupan dia dalam dunia ni. Yang seperti mana ayat yang saya bacakan tadi, yang mana Allah kata afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kamu ni tak pernah tengok ke? Kamu ni tak tengok ke? Kamu ni tak nampak ke? Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Maksudnya apa yang nafsu dia nak, apa yang kehendak nafsu dia nak, semua dia buat tanpa mengira halal haram, tanpa mengira pahala dengan dosa. Dia buat je. Dia jadikan hawa nafsu dia sebagai Tuhan. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang ni, kadang-kadang kita tengok dia buat satu benda yang kita tengok pada mata kita yang dia buat tu teruk dah sebenarnya. Zalim dah apa yang dia buat ni. Tapi dia tak rasa ke bila di akhirat kelak ada azab yang menanti dia. Dia tahu tak benda tu? Dia tahu. Tapi kenapa dia buat, tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala dah tanya kita dah. Allah tanya kita ni bukan sebab Allah tak tahu. Dan Allah tanya kita ni bukanlah sebab kita juga tak tahu, tapi Allah tanya kita ni supaya kita fikir. Supaya kita fikir. Pernah tak kita nampak orang yang menuhankan hawa nafsu ni? Allah tanya kita. Yang mana Allah kata wa adallahu Allahu ala ilm, dan Allah Subhanahu wa taala sesatkan dia. Dan dia tahu benda tu mungkar, dia tahu benda tu batil tapi dia buat juga, Allah sesatkan dia. Allah bukan sesatkan dia semata-mata, tapi Allah kata apa? Wa khatama ala sam'ihi, dan Allah akan tutup pendengaran dia. Wa qalbihi, dan Allah tutup hati dia. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan Allah meletakkan penutup atas penglihatannya. Bukanlah dia tu menjadi orang yang pekak, bukanlah dia tu menjadi orang yang buta, tapi apa sahaja yang orang cakap pada dia, dia dengar. Tapi sikit pun tak boleh nak menggoncang hati dia. Tak boleh nak ubah pendirian dia. Ibarat bahasa mudah cakaplah tuan-tuan, kan? Orang Melayu kita ni kan, kadang-kadang kita ada bagi air Yasin betul dengan anak kita. Kita bagi air tu kat kita, bagi air apa?
air penerang hati lah. Tapi ada orang ni tuan-tuan, jangankan air Yasin, pakai surah Baqarah pun tak jalan. Macam itulah nak bagi tahu. Tak terbuka pintu hati dia. Nak bagi mudah faham macam tu. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tutup pendengaran dia, dan Allah tutup pintu hati dia, dan Allah Subhanahu Wa Taala tutup penglihatan dia ni daripada apa? Daripada menerima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, kita selalu minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati. Yang bolak-balikkan hati ni siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Yang membolak-balikkan hati kita ni siapa tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah bila kita bicara tentang iman dengan nafsu ni tadi, malaikat kita orang kata, kita no question malaikat ni. Tak ada soalan bagi malaikat. Memang iman dia tak naik tak turun. Iman dia tak naik tak turun. Iman dia mendatar je. Kalau iman yang sentiasa naik tak pernah turun, itulah para nabi dan para rasul. Tapi iman ni yang kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, inilah kita ni. Sebab tu kita minta pada Allah Ta'ala, ya Allah yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kuatkan hati kami ni ya Allah, ala dinik. Dengan apa? Dengan agamamu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Allah kata apa? Faman yahdihi min ba'dillah. Yang Allah kata, maka siapakah yang mampu memberi petunjuk selepas Allah membiarkannya sesat? Allah kata orang yang ikut hawa nafsu ni tadi, yang mana dia tahu benda tu salah, dia buat juga, Allah tutup pendengaran dia, Allah tutup hati dia, dan Allah tutup penglihatan dia daripada menerima kebenaran. Dan Allah tanya kita, faman yahdihi min ba'dillah, siapa lagi yang boleh tunjuk dia? Siapa lagi yang boleh tunjuk dia? Siapa lagi yang boleh pimpin dia? Siapa lagi yang boleh bimbing dia ke arah kebenaran setelah Allah sesatkan dia? Allah tanya kita, siapa lagi? Ni orang yang ikut hawa nafsu. Dan Allah tanya kita lagi. Dan pada masa Allah nasihat kita. Dan Allah tanya kita dalam Quran ni, dalam surah Al-Jasiyah ni, Allah dah tanya kita ni, Allah bagi nasihat dekat kita. Afala tadhakkarun? Mengapa kamu tak ambil pengajaran? Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok sejarah, ada tak orang yang zalim? Ada. Ada tak orang yang dia melakukan kemungkaran ni seolah-olah dia tak ingat satu hari ni besok dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Ada. Allah bagi contoh kita Qarun yang terlalu ikut hawa nafsu harta dia. Allah bagi contoh Firaun yang dia tewas dengan kekuasaan dia sampai dia anggap diri dia Tuhan. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita contoh, bukan orang lain tuan-tuan, pak saudara Nabi sendiri. Surah Al-Masad tu, tabbat yada abi lahabi wa tab tu, bukan orang lain yang Allah Subhanahu Wa Taala masukkan, pak saudara Nabi yang ikut hawa nafsu. Sebab apa? Sebab keegoan dia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala nasihat kita, dalam Allah Taala bagi ancaman pada kita, dalam Allah Taala tanya kita, Allah Taala bagi nasihat dekat kita, afala tadhakkarun. Allah kata, kenapa kamu ni tak ambil pengajaran? Kepada siapa ni tuan-tuan? Kepada kita yang masih bernyawa, bernafas di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab ramai orang yang sebelum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi pun yang hancur diri mereka, yang binasanya diri mereka. Kerana apa? Kerana hawa nafsu mereka sendiri. Bukan sebab musuh mereka, bukan sebab orang yang membenci mereka, tapi sebab apa? Sebab hawa nafsu mereka sendiri. Jadi tuan-tuan, dengan hadis yang kita bincangkan pada malam ni, semoga-moga kita mendapat iktibar dan juga pengajaran. InsyaAllah kalau di lain kesempatan, di lain waktu kita akan bertemu lagi. Saya mohon maaf kalau ada salah dan silap.
Aku li hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin.